Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Seperti yang kita janjikan pada video-video yang lepas-lepas, hari ini bermulanya ride secara berkumpulan daripada Terengganu, Bike Week. So semalam dah layan dah Bike Week. Minta maaf aku tak buat video. Dan daripada utara ke Terengganu pun aku tak buat video. Bermulanya di Terengganu, hari ini juga kita pergi ke Kelantan. Bawa sahabat-sahabat semua ni daripada utara, Perak, daripada Kedah, Penang, Perak. Tu dia aku bawa. Lebih kurang dalam 18 biji lah. Suzuki. Apapun sahabat-sahabat semua, kita jumpa sebentar lagi. Okey. Assalamualaikum. Luncur. Bike Week Terengganu, bosku semua. Apa kita okey? Habis aku tak mari juga sini banyak motor. Terengganu 2026 ready. Kapten mana? Go. Plan rancangan kita tanya Tok Ngulu dulu. Okey, ready Tok Ngulu. Kemana kita sekejap lagi? Lepas ni kita nak ke Ropok Leko Bayu. Ropok Leko Bayu. Next di stop kita nak berhenti di Petronas sebelah Ropok Leko Bayu tu. Isi minyak lah. Isi minyak apa belakang. Lepas tu kita belilah Ropok Leko semua sikit. Sekali kita nak pergi di Latar Belatan. Latar Belatan? Latar Belatan. Okey. Lepas tu kita menghala ke Kelantan lah. Kita lalu ikut Pasir Putih lah. Let's go guys. So sekarang ni kita isi minyak dulu. Selepas tu kita menghala ke Kelantan. Apapun sahabat-sahabat semua, kita jumpa sebentar lagi. Okey. Oh, ramai saya sahabat oi. Panas ceng. Malai okey lah. Ni malai lepok. Beribu motor lah dah ada. Selamat tinggal Bike Week 2026. Apapun kita bertemu lagi next year. Allahu Akbar. Jadi dia orang ni kata nak mandi, tapi tak tahu lah lagu mana mandi mana tu. Air tuak RM10. Mana ni? Tuak. Ya bila nak kaya? Ni. Ya. Tuak ca apa ni? Tuak ca. Kak mabuk ke kak air tuak ni kak? Mabuk ah? Mabuk tak ada. Baru berapa? Baru? Lagi pening lagi Oh tak mabuk pun. Mabuk putih je.
Hak putih tu. Kita tak boleh mabuk kita kata. Kak, biji buah mana? Ni, buah sini boleh. Biji telan lah. Tak apa dah situ kata masih tak tahu. Weh, rugi. Tak kira tubuh kan. Makan biji sini. Lah, kita ke mana ni? Di mana kita ada ni? Kita ada dekat hutan simpan Gunung Tebu, Latar Belatan. Mandi-mandi apa lalu lebih kurang. Lepas ni kita akan ke Kota Baru. Kita akan check in dekat Kota Baru. Homestay tu lah. Jalan-jalan sikit, pergi jalan-jalan homestay, masuk homestay, check in, kemah-kemah diri tu, jalan-jalan tengok betul, makan. Beres. Tapi dia orang ni nak pergi Pantai Bacok tu. Pantai Irama Bacok. Pantai Irama Bacok petang ni ada lumba kuda. Lumba kuda, okey. Kita lumba kuda petang ni, kita tengok siapa menang. Apa pun, let's go. Apa-apa luncur. Allahu Akbar. So kita dah sampai Latar Belakang geng. Jadi bawa member mandi kat sini lah. Tadi aku ambil gambar kat bawah tu. Tapi betul lah sahabat-sahabat semua. Tengok tu. Dengan kemoh duduk dalam air. Sesuai untuk bawa anak mandi sahabat. Allahu Akbar. Wah, tengok view dia tu. Elok kat sini. Oh, elok. Memang steady oh. Memang steady, tempat cantik. Tengok tu. Oh. Letih. Manjak ni. Okey, steady boh. Tempat cantik boh. Mari. Okay, ready ding. One. Abang Siti. Amin. Abang. Macam hari. Tandingan renang di antara Perak, Perlis, Kedah dan Kelantan. Ready, go. Pun macam hari juga. Jadi kepada sahabat-sahabat semua memang puas hati di Latar Belatan ni. Jadi kalau siapa-siapa nak mari dia memang sesuai untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Dewasa kena naik atas sikit sahabat-sahabat semua. Apa pun kita jumpa sebentar lagi sahabat. Lucu. Apa dia nak mari sini kita ambil gambar sini sahabat-sahabat semua. Nice. It's 2 a.m. and I'm wide awake. World outside keeps moving one beat at a time. Everything's different inside my mind. It's 2 a.m. and I'm wide awake. Habis lagi kuda. Aduh. Habis dah kuda. Habis dah kuda. Habis dah. Habis dah. Akhirnya kuda dah habis sahabat-sahabat semua. Jadi kita menghala ke sini lah. Ke Masing. Ke Masing Beach Resort. Kuda habis, kuda. Kuda habis. Lambat. Mantap. Legun Thai food. Ada. Oh, nak sekilo. Tak sekilo. Beli sekilo. Sekilo? Sekilo makan. Awak kita sekilo. Yo. Banyak sekilo. Banyak sekilo. Tu lah. Mungkin petang ni kurang orang sikit kot. Kalau nak sedap mantap, mungkin malam lah. Dengan kata malam pun best kat sini sahabat-sahabat semua. Push. Siap karaoke tu. Mengulangi
Mari makan. Kita. Okey, Penang, come on. Allahu Akbar kepada sahabat-sahabat semua menyanyi dah. Jadi cerita dia kita berakhir di sini sahabat-sahabat dah. Allah, daripada pagi tadi hingga sekarang. So sekarang ni kami nak balik ke homestay. So homestay sekarang ni berhampiran dengan PCB. Allah, bongo tadi tu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, cerita kita pada hari ini berakhir di sini saja sahabat-sahabat. Bermula daripada pagi tadi Bike Week sehingga sekarang. Jadi ride aku untuk secara kumpulan part 1 sampai di sini saja sahabat. InsyaAllah esok ada part 2. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak-banyak like, share, komen, dan juga kepada yang subscribe. Terima kasih banyak-banyak So sekarang ni aku nak balik ke homestay. Ada ambil di kawasan Pantai Cahaya Bulan. Tak jauh dah tu dengan rumah aku tu kan. So relax dulu lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak, santai-santai. Tu bawa keluar sahabat-sahabat semua cari makan. Apapun sahabat-sahabat semua, ingat set kita jangan pecah lambat tinggal. Apapun, assalamualaikum lucu. Dah.